PM Anwar ulangi komitmen kerajaan terus kurangkan hutang negara berperingkat. Ahmad Zahid tegaskan tiada perselisihan faham antara BN Pusat dan negeri dalam hadapi PRN Sabah. Sumber beritahu seorang menteri Sabah dijangka didakwa di mahkamah berkait isu skandal rasuah. Sifatkan pendekatan sempit, pemimpin PN tolak gesaan umum calon PM. Wan Saiful sifatkan tindakan ke atas Ketua Pemuda MCA Pahang sebagai bentuk intimidasi politik. Dan Najib Razak dilepas tanpa bebas atas 3 pertuduhan dana SRC International. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Nextstep News edisi tengah hari. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Nextstep Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengulangi komitmen kerajaan untuk terus mengurangkan hutang negara secara berperingkat sambil memastikan pembangunan dan keyakinan pelabur tidak terjejas. Beliau berkata usaha berterusan dilakukan untuk menurunkan kadar defisit fiskal negara daripada 5.5% kepada unjuran terbaru 3.8% tahun ini. Datuk Seri Anwar berkata demikian pada Perhimpunan Bulanan Kementerian Keuangan di Putrajaya. Mac lalu, Menteri Keuangan 2 Amir Hamzah Azizan dilaporkan berkata kerajaan terus komited dalam usaha mengurangkan defisit fiskal dengan unjuran 3.8% pada 2025 sejajar komitmen utama kerajaan mengurangkan kadar defisit secara berperingkat dan konsisten daripada 5.5% pada 2022 kepada 5% pada 2023 dan seterusnya 4.1% tahun lalu. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menolak dakwaan kerajaan terlalu menekan isu pengurangan hutang sehingga menjejaskan kebajikan rakyat. Sebaliknya, ia perlu dilihat sebagai strategi jangka panjang yang memerlukan pengurusan berhemah dan berperingkat. Beliau yang juga Menteri Keuangan turut mengingatkan penyelesaian hutang negara tidak boleh dilakukan secara mendadak kerana ia memerlukan masa dan kesabaran. Tiada perselisihan kerana kami sering mengadakan perundingan dan perbincangan. Itu yang ditegaskan Pengerusi Barisan Nasional BN Ahmad Zahid Hamidi bahawa tiada sebarang perselisihan faham antara pemimpin di peringkat pusat dan negeri dalam menghadapi PRN Sabah. Sebaliknya, beliau berkata sebarang perbezaan kenyataan yang timbul sebelum ini mungkin disebabkan oleh kenyataan yang telah diambil di luar konteks sebenar. Kenyataan itu bagi mengulas dakwaan bahawa wujud ketidaksefahaman antara BN Pusat dan negeri dalam beberapa perkara berkaitan PRN Sabah. Pada PRN ke-16 yang lalu, Gabungan Rakyat Sabah GRS yang dianggotai Perikatan Nasional PN memenangi 17 kerusi berbanding BN sebanyak 14 kerusi. Manakala Parti Bersatu Sabah PBS menawan 7 kerusi. Sementara itu, Ahmad Zahid yang juga Timbalan Perdana Menteri merangkap Presiden UMNO berkata, Pakatan Harapan PH tidak perlu bertindak sebagai jambatan bagi menghubungkan BN dan GRS menjelang PRN yang bakal berlangsung tidak lama lagi. Seorang Menteri Sabah dilaporkan antara 3 individu yang dijangka akan didakwa di mahkamah atas skandal rasuah lesen perlombongan mineral yang menggegarkan negeri itu sejak ia didedahkan tahun lalu. Memetik sumber akhbar berbahasa Inggeris The Stars, Adun yang masih berkhidmat dalam Kabinet Ketua Menteri Haji Jinor akan dipanggil untuk disoal siasat minggu depan. Bagaimanapun, laporan itu tidak mendedahkan identiti menteri berkenaan. Malaysia kini telah menghubungi Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki untuk mengulas dakwaan itu dan jika ada rancangan untuk mendakwa adun lain yang terlibat dalam skandal itu. Azam baru-baru ini menyatakan bahawa 2 adun Sabah dan seorang orang awam akan didakwa berhubung skandal tersebut. Orang awam itu kemudiannya disahkan sebagai ahli perniagaan yang mendedahkan skandal berkenaan. Dia akan didakwa di Kota Kinabalu pada 30 Jun ini.
Seorang pemimpin Perikatan Nasional PN menolak gesaan supaya gabungan itu mengumumkan calon Perdana Menteri disokongnya terlebih dahulu sebelum mahu mendesak Datuk Seri Anwar Ibrahim turun dari kedudukannya. Bercakap kepada FMT, Ketua Wanita Bersatu, Mas Ermiati Samsudin menyifatkan cadangan bersih itu sebagai satu pendekatan sempit dan tidak konsisten seperti yang sering diperjuangkannya. Katanya, rakyat menilai keikhlasan dan keupayaan menyelesaikan masalah, bukan semata-mata siapa bakal duduk di kerusi nombor 1 negara. Kemarin, FMT melaporkan kenyataan pengerusi bersih supaya PN lebih jelas berkait calon Perdana Menteri yang mahu disokongnya sebelum menganjurkan sebarang usaha mendesak Datuk Seri Anwar meletak jawatan. Mengulas gesaan Badan Pemantau Pilihan Raya itu supaya usaha berkenaan turut dibuat di Dewan Rakyat melalui usul undi tidak percaya, Mas Ermiati yang juga ahli Parlimen Masjid Tanah berkata, pembangkang mengakui proses itu. Katanya, PN sentiasa menghormati saluran perlembagaan termasuk peranan Dewan Rakyat dan pihaknya tidak pernah tolak sebarang proses demokrasi seperti usul undi tidak percaya, usul khas atau perbahasan dasar mencabar keabsahan sesebuah kerajaan. Ahli Parlimen Tasik Glugur, Datuk Wan Saiful Wan Jan menyifatkan tindakan dikenakan ke atas Ketua Pemuda MCA Pahang, Wong Siu Mun sebagai satu lagi bentuk intimidasi politik yang tidak wajar serta mencemarkan prinsip kebebasan bersuara yang dijamin oleh perlembagaan. Katanya perkara itu tidak lagi mengejutkan memandangkan ia seolah-olah menjadi rutin dalam pentadbiran Pakatan Harapan PH Barisan Nasional BN. Siasatan ke atas beliau di bawah Seksyen 505-B Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 adalah keterlaluan. Tambah Wan Saiful, baru beberapa hari lalu, Perdana Menteri dalam ucapannya di Hawana menyebut tentang kepentingan kebebasan media dalam sistem demokrasi. Namun, kes Wong Siu Mun sekali lagi menunjukkan bahawa ucapan manis itu hanya retorik dan fantasi. Dalam berita, Wan Saiful turut mengulangi gesaan bahawa tindakan SKMM mengarahkan semua syarikat telekomunikasi menyerahkan data pengguna telefon di Malaysia perlu dihentikan sehingga satu mekanisme pemantauan yang lengkap diwujudkan oleh Parlimen. Bekas Perdana Menteri Najib Razak dilepas tanpa dibebaskan oleh Mahkamah Tinggi pada Jumaat atas 3 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan 27 juta dana SRC International sendirian Berhad. Pada 3 Februari 2019, Najib didakwa atas 3 pertuduhan menerima wang berjumlah 27 juta hasil kegiatan haram menerusi 3 akaun bank private banking miliknya di Islamic Bank Berhad, bangunan Bank Group Jalan Raja Chulan pada 8 Julai 2014. Pertuduhan mengikut Seksyen 4-1-A Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 yang membawa hukuman maksimum penjara 5 tahun atau denda 5 juta atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Najib kini menjalani hukuman di penjara Kajang sejak 23 Ogos 2022 selepas disabitkan kesalahan menyeleweng dana 42 juta milik SRC International. Mahkamah Tinggi sebelum itu menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta dan keputusan itu dikekalkan oleh Mahkamah Rayuan dan Persekutuan selepas menolak rayuan Najib. Beliau memfailkan petisyen bagi mendapatkan pengampunan diraja pada 2 September 2022 dan lembaga pengampunan kemudiannya mengurangkan hukuman penjara daripada 12 tahun kepada 6 tahun manakala denda dikurangkan daripada 210 juta kepada 50 juta. Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nextstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nextstep Malaysia dan subscribe YouTube Nextstep TV. Nextstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.